Yes, kereta ni hari tu rosak dekat tangan Koyum. Ni Koyum, kereta ni yes, rosak dekat tangan dia hari tu. Apa yang rosak itu? Tebu kong. Lepas tu pedia tau, radiator bocor. Jahanam main dekat tangan Koyum. Lah kali dia tak bagi duit pun ganti. Aku buat sendiri. Ha, Koyum? Lah kali aku buat sendiri, Yum. Macam ni hang buat aku, Yum. Aku bagi peluang kat hang untuk hang bawa. Hang bagi jahanam. Tapi asbab jahanam kereta tu, saya dah buat dah enjin bay, bagi cantik sikit. Saya tunggu enjin ni pecah. Kalau boleh lah, enjin ni pecah jangan tahun ni. Tahun depan tak apa. Sebab kita ingat kita nak salin masuk RB26. Ni nak salin RB26. Tapi tak apa. Kepada Koyum, saja melawak guys. Dia bayar papasan. Tebu kong tu dia bayar papasan, buat balik tebu, tukar balik barang ni, dia bayar papasan. So kepada Koyum, you are truly my brother, blood brother. Kepada Koyum, hang memang sesuai FL5 sahaja. Hang tak boleh kereta lama. Pasal kalau kereta lama kat tengah hang mesti lagi lingkup. Jadi macam aku, Yum, kereta sihat walafiat. Kereta yang meletup kat tangan aku tu benda nak jadi, bukan lenjan. Hang memang lenjan kereta aku. Kepada Koyum, pada tarikh 31 Mei 2025, aku nak bawa Ampi ke KL. Hang main motor, merempit. Orang dah labelkan hang dah memang gila-gila. Tapi aku nak bawa hang ke KL. Boleh tak dalam konten ni saya nak 100 orang mention Koyum. Sebab dia tak mau pi event kereta. Pelingkup kereta dia mau. Event kereta tak mau pi. Saya nak bawa dia pi event Retro Havoc. Nak masuk ke dalam tu, kereta ni aku nak hang bawa, tapi jangan lingkup kali kedua. 100 orang mention Koyum. Nak bawa Koyum ke sana. Sebab dia action, melagak sikit dia tu. Dia ingat dia siapa. Pui. Tapi tak apa, kita nak bawa dia ke sana. Kenapa kita nak bawa dia ke Retro Havoc? Sempena event Retro Havoc pada tarikh 31 Mei 2025. Event berprofil tinggi lah. Event yang gah dalam Malaysia dalam scene kereta lah. Yang berlangsung dekat The Curve Damansara. Dan pada masa semua, kita Choi Motorsport, kita ada collaboration between Choi Motorsport X Retro Havoc. Ini bukan collaboration kecil-kecil. Bagi saya satu collaboration yang besar dalam arena permotoran lah. Sebab Retro Havoc ni bukan event yang cikai-cikai. Dia event yang aku tak boleh nak explain kat apa. Aku tak tahu nak cerita kat apa macam mana. So kita ada bawakan design collaboration. Satu yang saya pakai, yang kedua yang ni, yang ketiga ni, dan saya pakai ni belakang dia macam ni. Kita cuma bawa satu pieces saja ke sana. Hampa request nak kita buat baju yang ada yang limited edition kan. Kali ni saya keluarkan yang limited 100 pieces sahaja. Maknanya awal pagi mai tu kena mai beli dah. Walaupun event tu saya tahu saya boleh buat sale banyak, orang datang berpuluh ribu orang. Tapi saya rasa macam saya pergi sana saya nak enjoy, bukan nak menjual sangat pun. Satu pieces ni, satu pieces ni, satu pieces ni, tolong datang awal. Saya tegaskan sekali lagi, takut sold out. Harga berapa ringgit? Masih perbincangan lagi. Untuk collaboration, hampa rasa patut harga berapa? Cukup komen saya. Jumpa apa di sana. Assalamualaikum.